Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, murid, ni apa? Jam. Ini tudung. Hari ini cikgu hendak memperkenal kepada kamu semua tentang jenis reka bentuk fashion. Kepelbagaian reka bentuk fashion tidak hanya terhad kepada reka bentuk pakaian dan aksesori yang dipakai oleh manusia, malahan haiwan peliharaan juga mempunyai fashion dan aksesori yang tersendiri. Selain itu, kelengkapan rumah tangga seperti lansir, cadar, sarung kusyen juga mempunyai fashion yang tersendiri. Namun, kali ini cikgu hanya fokuskan jenis reka bentuk fashion kepada dua jenis sahaja, iaitu reka bentuk pakaian dan aksesori. Baiklah murid-murid, apa itu pakaian? Apa yang kamu faham tentang definisi pakaian? Pakaian ditakrifkan sebagai penutup kepada badan dan anggota badan seperti tangan, kaki dan kepala. Jenis reka bentuk pakaian adalah seperti seluar, baju tee, skirt, blouse, kemeja, baju kurung dan juga tudung. Okey, untuk jenis reka bentuk fashion yang kedua ialah aksesori. Apa pula aksesori? Apa yang kamu faham maksud aksesori? Aksesori merujuk kepada benda yang dipakai oleh individu sebagai perhiasan atau tambahan kepada pakaian supaya nampak atau kelihatan lebih cantik, lebih kemas dan lebih segak apabila orang sekeliling memandangnya dan melihatnya. Contoh aksesori adalah seperti topi, tali pinggang, sarung tangan, beg, kasut dan juga jam dan juga scarf. Okeylah murid-murid, cikgu hendak bagi satu tips supaya kamu semua senang membezakan antara pakaian dan aksesori. Contohnya, jika kamu keluar rumah tanpa memakai baju, kamu malu kan? Itu adalah pakaian. Tetapi jika kamu keluar rumah terlupa memakai jam tangan, kamu masih okey? Tidak malu kan? Ya, kerana aksesori hanya sebagai perhiasan tambahan sahaja. Okey, sebagai kesimpulannya untuk kali ini, pakaian adalah pelindung atau penutup kepada badan dan aksesori pula sebagai perhiasan atau tambahan kepada pakaian. Sekian, terima kasih.